Hei, dah habis ya. Buang sampah ni. Ni bukan sampah aku. Buang. Tak Alah. kisahlah sampah buang. Buang lah. Pernahkah kita melihat sampah di hadapan mata kita, lalu kita berkata, bukan sampah saya? Ayat ini nampak biasa, tetapi jika semua orang lakukannya, apa yang akan jadi kepada sekolah kita? Alah, habis dah. Adakah ini menjadi kesalahan seorang murid ataupun ia sedang menjadi kebiasaan? Jom lah kita duduk situ. Jom lah. Di sekolah aku dah tak siap kan. Ni bukan sampah aku ni. Kalau aku ambil kan, jadi orang ingat sampah aku. Alah, tak apa. Nanti cleaner kutip je lah. Satu sampah, dua, tiga alasan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apabila semua memilih untuk tidak peduli, sampah semakin bertambah. Busuklah weh. Lucunya, kini orang yang tidak mahu mengutip sampah, mereka yang mengeluh tentang kebersihan sekolah. Malu. Bagaimana jika seorang sahaja memulakan perubahan? Ini bukan sampah aku, tapi ini sekolah aku. Nyesal lah aku buang sampah. Terima kasih. Menjaga kebersihan sekolah bukanlah tugas pekerja kebersihan semata-mata, tetapi ia tugas kita semua. Mulakan dengan diri sendiri, sekolah yang bersih bermula daripada sikap yang bersih. Ada sampah. Dua. Sampah weh. Weh, pulang. Jaga kebersihan sekolah bukanlah tugas kita pekerja seka-seka. Alasan. Kini, orang yang tidak mahu mengutip dia berkata, bukan sampah saya. Jom lah, di sekolah.